Kalau kita nak faham setengah abad terakhir tentera laut Uthmaniyah, ia sebenarnya satu kisah yang penuh ironi. Cerita tentang kapal-kapal yang hebat, tapi dalam masa yang sama, cerita tentang kegagalan sistem yang melumpuhkan. Boleh dikatakan, ini adalah kisah sebuah armada yang seolah-olah berperang dengan dirinya sendiri. Dan petikan ni memang kena sangat dengan apa yang kita akan bincangkan. Ia seolah-olah menetapkan satu nada yang agung tapi tragis. Kapal-kapal ni bukan sekadar besi, tapi macam watak utama dalam drama sebuah empayar yang sedang bergolak. Mereka berjuang, walaupun mungkin untuk perjuangan yang dah tak ada harapan. Jadi, macam mana semuanya bermula? Semuanya tercetus dari satu bencana, satu peristiwa yang betul-betul mengejutkan yang memaksa Empayar Uthmaniyah untuk sedar yang zaman kapal kayu dah tamat. Dah tiba masanya untuk era kapal besi. Baiklah, mari kita patah balik ke tahun 1853 ke satu tempat bernama Sinop. Apa yang berlaku di sana? Satu malapetaka. Armada Rusia dengan teknologi baru mereka hancurkan skuadron Uthmaniyah dalam masa beberapa jam je. Cuba bayangkan, kapal kayu lawan peluru yang boleh meletup. Ini bukan lagi pertempuran kan? Ia macam satu pembunuhan beramai-ramai. Dan kejutan inilah yang jadi titik tolak untuk Sultan Abdul Aziz. Baginda sedar, mereka perlukan tentera laut moden, tentera laut yang diperbuat daripada besi. Dan dari situlah, lahirlah kapal-kapal perang ironclad yang sangat gah pada tahun 1860-an. Kapal-kapal ni memang satu lambang cita-cita besar Uthmaniyah. Tapi, di sebalik kemegahan tu, ia sebenarnya menyingkap satu masalah yang jauh lebih besar dan lebih mendalam dalam sistem mereka. Cuba tengok jadual ni. Kapal-kapal kelas Osmani. Pada zaman tu, inilah kapal perang paling besar, paling kuat yang pernah dimiliki oleh Uthmaniyah. Ia ditempah khas dari British. Kapal macam Osmani dan Aziziyah ni, ia bukan setakat senjata tau. Ia adalah simbol, satu kenyataan kepada dunia tentang kuasa moden empire. Tapi, di sinilah letaknya ironi yang paling besar, seperti yang disebut dalam petikan ni. Pihak atasan Uthmaniyah anggap kapal-kapal ni terlalu berharga untuk digunakan, terlalu mahal untuk dirosakkan dalam Perang Rusia-Turki tahun 1877. Jadi apa jadi? Ia cuma tersadai di pelabuhan, tak pernah sekalipun bertempur dalam perang yang ia dicipta untuknya. Pelik kan? Dan nombor ni, kosong ni menceritakan segalanya. Dalam tempoh 60 tahun, kapal utama Osmani ni wujud, ia tak pernah masuk satu pun pertempuran. Sifa, bayangkan kapal tu hidup lebih lama daripada empire yang sepatutnya ia lindungi. Satu fakta yang memang tak masuk akal. Dari sini, kita masuk ke satu fasa yang lagi sedih. Tempoh pengabaian yang disengajakan. Di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid kedua, tentera laut ni dibiarkan macam tu je. Kenapa? Sebab Sultan takut tentera laut ni boleh jadi ancaman politik, boleh buat rampasan kuasa. Jadi apa baginda buat? Baginda potong bajet dan biarkan kapal-kapal tu berkarat. Garis masa ni tunjukkan dengan jelas macam mana kemerosotan ni berlaku. Mula-mula, tahun 1878, Sultan Abdul Hamid kedua start potong bajet tentera laut sebab paranoia tadi tu. Lepas tu, tahun 1881, keadaan jadi lagi parah. Empire jatuh bankrupt dan kewangan negara dikawal pula oleh kuasa Eropah. Kemuncaknya, perang dengan Greece tahun 1897. Perang tu betul-betul memalukan dan tunjuk pada satu dunia betapa teruknya keadaan armada Uthmaniyah. Bila mereka buat pemeriksaan pada 1897 tu, apa yang diorang jumpa memang teruk gila. Meriam utama tak boleh guna, enjin punya omboh bengkok, badan kapal dah reput. Kru pula langsung tak terlatih nak buat penyelenggaraan asas. Pendek kata, armada tu lumpuh sepenuhnya. Memang satu tamparan hebat dan keaiban inilah yang akhirnya paksa kerajaan untuk buat sesuatu. Tapi, jangan tak percaya. Dari abu kehinaan tahun 1897 tu, muncul pula satu kebangkitan. Walaupun sekejap je, ia cukup mengagumkan. Ini membuktikan yang sebenarnya, bakat dan inovasi tu masih ada dalam tentera laut Uthmaniyah, cuma terpendam. Contoh paling hebat, sebuah kapal penjelajah moden yang laju bernama Hamidiyah. Pada tahun 1913, kapal ini seorang diri je lancarkan kempen serbuan di Laut Aegean. Dan kempen tu sangat-sangat berjaya sampaikan ia jadi bahan kajian untuk ahli strategi tentera laut seluruh dunia. Dekat tanah air, ia jadi suntikan semangat yang orang ramai dah lama nantikan. Okey, selain kisah heroik Hamidiyah, ada satu lagi cerita inovasi yang memang tak disangka-sangka dari zaman ni. Satu teknologi yang hampir semua orang dah lupa. Kita cakap pasal peranan Uthmaniyah sebagai perintis dalam peperangan kapal selam. Ya, kapal selam.
Cuba tengok langkah-langkah ni. Memang nampak rumit kan? Ini cara nak selamkan kapal selam Wap Abdul Hamid. Kru kena tutup palka dandang, tarik balik serombong asap dia dan baru boleh selam guna udara mampat. Nampak macam leceh, tapi pada tahun 1888, kapal selam inilah yang cipta sejarah. Ia jadi kapal selam pertama dalam dunia yang berjaya lepaskan torpedo hidup masa tengah menyelam. Satu pencapaian teknologi yang gila, tapi sayangnya Utamaniah tak pernah teruskan projek ni. Okey, sekarang kita sampai ke babak terakhir, episod penamat bagi Empire ni. Semuanya berkisar tentang perlumbaan untuk dapatkan kapal perang paling canggih masa tu, Dreadnought, dan satu keputusan politik yang akan mengubah segalanya. Puncaknya berlaku pada musim panas 1914. Britain secara tiba-tiba rampas 2 buah kapal Dreadnought baru milik Uthmaniyah. Padahal kapal tu dibeli guna duit derma orang ramai. Bayangkan betapa marahnya rakyat. Tapi beberapa minggu lepas tu, kapal perang Jerman SMS Goben tiba-tiba muncul. Ia lari dari British dan minta perlindungan. Jerman pun hadiahkan kapal tu kepada Uthmaniyah. Satu pertukaran yang akhirnya membawa padah. Dan kapal inilah yang dinamakan semula Yavuz Sultan Selim yang jadi puncanya. Ia seorang diri mengheret Empire Uthmaniyah masuk ke dalam Perang Dunia Pertama. Walaupun kapal tu kibarkan bendera Uthmaniyah, komandannya orang Jerman. Dan atas arahan Jerman, dia serang pelabuhan Busia. Dari situ, Uthmaniyah secara rasmi terlibat dalam perang. Dan untuk 4 tahun seterusnya, kapal Yavuz ni memang bermaharajalela di Laut Hitam. Jadi, bila kita lihat semua ni, jelaslah cerita dia bukan semudah gelaran orang sakit Eropah yang selalu kita dengar tu. Kisahnya jauh lebih kompleks. Jadi, apa punca sebenar kegagalan ni? Jawapannya, ia berpunca dari sistem itu sendiri. 1. Utang yang teruk sampai kewangan negara dikawal oleh orang luar. 2. Ada sultan yang paranoid dengan tenteranya sendiri sampai sanggup biarkan ia berkarat selama 27 tahun. 3. Mereka terlalu bergantung pada teknologi dan kepakaran asing. Dan yang terakhir, sistem politik dalaman yang sentiasa sabotas cita-cita ketenteraan mereka sendiri. Dan kalau nak cakap pasal ironi, inilah yang paling menusuk kalbu. Kapal perang Yavuz tu, yang asalnya SMS Goben dari Jerman, terus berkhidmat dengan Republik Turki sampailah tahun 1971. Maksudnya, ia berkhidmat 50 tahun selepas empire yang dibawanya ke kancah perang tu runtuh. Kapal-kapal ni, secara literalnya, hidup lebih lama daripada empire yang membinanya. Akhir sekali, petikannya merumuskan segalanya dengan sempurna. Kapal-kapal tu selalunya lebih baik daripada tentera laut yang mengendalikannya. Ini kisah tentang potensi yang tak tercapai, di mana teknologi canggih dan cita-cita yang besar akhirnya tewas. Bukan kepada musuh di luar, tapi kepada kelemahan dari dalam.